Apa kata kalau kita minum dulu? Alamak, jauh lagi lah tempat tu. Ya, Om. Saya pun haus, Om. Om, ada air, Om. Ha? Oh. Kau minumlah dulu. Saya. Terima kasih, Om. Sama. Minum, Om. Om lah minum dulu. Kamu lah minum dulu. Om lah dulu. Kamu lah minum dulu. Saya belum mak sama Om. Om minum dulu, kemudian baru saya. Om minum dulu. Kenapa, Om? Aneh rasanya. Rasanya saya pernah minum air ini. Tapi gimana ya? Halo. Siapa ni? Okey, tunggu aku kat rantau panjang. Stand by. Okey, bye. Wah, hebat telefonnya. Bisa saya lihat? Bisa saya guna, Om? Kau nak... Hello? Hello? Siapa pula panggil aku Om? Hello? Oh, kau Yasin? Kau kat mana? Saya dalam mobil, Om Wahid. Wait, mana? Om gak kenal, tapi hatinya sama baik seperti Om. Saya kenalkan. Om Wahid. Jom. Namanya Maslan. Tak apa. Om ngobrol. Tak apa, saya tak kenal dia. Om Maslan, cakap belok sama Om Wahid. Ambil. Jangan malu sih. Ambil. Tak payahlah. Halo Cik Wahid. Hello Cik Maslan. Apa kau nak cakap ni? Kau cakap lah. Ikut saja Cik Wahid. Oi, dia tu lori bendui. Oi. Bila nak bayar duit aku? Aku nak kena di rumah ni. Aku ada duit nak bayar. Demi aku lesap. Punya aja ada 2. Cuti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Yasin. Mau cakap dengan Om Wahid. Oh, ada 2 Ya, orang Cik rupanya. Satu Yasin, satu lagi Wahid. Hei, penyamun. Bagi balik kereta aku. Oi, kau dah dapat penyamun tu? Penyamun? Loh, kesamat. Siapa penyamun? Siapa ambil kereta lu? Hai, aku pula ini marah. Sorry Cik Wahid. Kawan saya ni, dia dah dapat kontak orang yang curi kereta tu. Aku kenal dia ni. Dia ni lah Mak Indon yang nak tumbang kereta kita. Aku dah kalah. Kau memang orang jahat. Kau takkan boleh lari. Om, dia kata seorang jahat.